Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sedang menonton pada hari ini secara langsung. Kalau kita tengok pada hari ini, ramai parents sangat mengambil berat tentang pendidikan anak-anak. Kita hantar anak ke sekolah yang baik, kita cari guru yang terbaik, kita belikan buku, kita hantar ke kelas tambahan. Tetapi pernah tak kita ni berhenti sejenak dan juga bertanya bagaimana dengan Al-Quran yang mengajar ibu bapa bercakap dengan anak. Jadi menariknya apabila kita membaca Al-Quran, bukan sahaja kita menceritakan kisah para nabi, bahkan Allah turut merakam perbualan antara ibu dan juga anak-anak. Bukan satu dialog sahaja tetapi banyak dialog yang penuh dengan hikmah. Okey, daripada dialog-dialog itu kita belajar bagaimana kita nak membina hubungan, menyampaikan nasihat dan juga kita nak mendidik dengan kasih sayang dan juga kita nak membentuk akhlak anak-anak. Jadi hari ini kita akan orang kata mengupas tajuk yang sangat menarik iaitu dialog ibu bapa dan juga anak di dalam Al-Quran. Jadi bersama saya iaitu Dr. Nik Farizah Husna binti Nik Hassan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kita dalam siaran langsung pada hari ini. Jadi semoga perkongsian pada hari ini memberi orang kata manfaat kepada parents dekat luar sana. Jadi kalau kita tengok ramai parents ni membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi mungkin tidak sedar bahawa Al-Quran ni sebenarnya penuh dengan dialog antara parents dan anak. Mengapa Allah ni memilih untuk merakam dialog-dialog ini dalam Al-Quran? Bila kita baca buku, bila kita tengok cerita, bila kita baca buku lah, especially buku pelajaran ke, buku novel ke, bila kita baca ataupun kita dengar orang cerita pada kita, kita lebih kepada nak bagi feedback, kita nak kritik, kita nak bagi opinion kita kepada benda yang maklumat yang kita dapat, sama ada dari segi buku ke, tulisan ke, ataupun dari segi percakapan. Sebab apa? Sebab sekarang ni dunia kita adalah kita panggil consumer punya community, consumer punya mindset. Consumer punya mindset adalah customer is always right. Maksudnya kalau kita membeli sesuatu, membeli buku, hantar anak, kita adalah customer. Pergi sekolah, kita adalah customer. So kita berhak bagi feedback. So lebih lagi sekarang kan kalau nak beli apa-apa kita bagi review sebab kita kata kita berhak. Okey, dari segi kita dengan Al-Quran, macam mana kita nak letakkan diri kita apabila kita mengambil ibrah daripada Al-Quran dan kita tahu dan kita yakin bahawasanya Al-Quran itu adalah direct daripada Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Okey. So, macam mana hubungan kita dengan Allah? Macam mana hubungan dengan kita dengan Allah? Allah yang menurunkan Al-Quran ni. Okey, hubungan kita dengan Allah kalau ikut dalam ayat pertama, surah pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah kan? Betul tak? Ifah, Al-Fatihah kan? So, surah pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Betul. Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Jadi Allah mulakan Al-Quran dengan memberi nama dia, memperkenankan Allah dengan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Pengasih dengan penyayang ni adalah Allah terlalu kasih, dan kekasih Allah tu tanpa batasan. Memang terlalu banyak sangat. Terlalu banyak sangat. Bukan saja pada masa ni, sekarang ni Allah sayang kita. Allah sayang kita sepanjang-panjangnya kita. Hidup kita. Di dunia dan di akhirat. Allah sayang kita. Tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lepas tu Allah kata dalam surah Al-Fatihah, Allah kata kita adalah hamba kepada dia.
So hubungan kita dengan Allah, kita adalah creation. Kita adalah, Allah cipta kita dan Allah adalah pencipta. Itu adalah satu hubungan. Hubungan yang paling besar Allah dengan manusia adalah kita adalah hamba, Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb, kita adalah hamba. So maksudnya position kita bila kita baca Al-Quran, kita adalah hamba. Kalau kita beli barang, kita kata kita ni aku yang beli, aku guna duit aku adalah consumer. Maksudnya aku berhak untuk kritik. Bila kita baca Al-Quran, kita letak position kita sebagai hamba. So bila kita letak benda tu, mindset tu dalam fikiran kita, bahawasanya bila kita approach Al-Quran adalah kita mindset hamba. Kalau kita tengok pandangan kita lah tentang hamba kan, hamba tu hamba suruhan, kuli kan. Maksudnya kalau dalam konteks sosial, bila kita kata komuniti kita, kalau kita kata jadi hamba lah tu dia tu ke, maksudnya position hamba daripada social konteks kita di dunia ni adalah yang level paling rendah. Betul tak? Apa yang paling rendah lagi berbanding dengan hamba? Tak ada dah. Kalau kita pekerja, bila kita kerja, kita dapat gaji, kita dapat imbuhan. Hamba ni tak berhak apa-apa. So berbeza dengan konteks Allah letak kita sebagai hamba. Saya bagi contoh satu menarik saya dengar pagi tadi daripada Ustaz Nu'man kan. Dia kata bila masa Isra' Mi'raj, bila Jibril bawa Nabi Muhammad ke langit, bila sampai nak masuk Sidratul Muntaha tu, Allah cakap dengan Nabi Muhammad, dia bahasakan Nabi Muhammad tu bukan Rasulullah. Rasulullah tu title kan? Title bahawasanya Rasulullah Nabi Muhammad ni adalah Rasul yang mulia. Tapi masa nak sampai Sidratul Muntaha tu, title yang Allah berikan pada Nabi Muhammad adalah kau adalah hamba-Ku. Dan nak pergi Sidratul Muntaha tu, nak masuk Sidratul Muntaha tu, Jibril pun tak boleh masuk. Jibril ni kira general paling maksudnya yang paling tinggi lah di sisi Allah kan. Jibril kata aku tak pernah pergi, aku tak boleh pergi sini, tak boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Maksudnya Rasulullah ni Allah bagi untuk dia direct dengan Allah. Sidratul Muntaha Allah cakap hamba-Ku. Maksudnya betapa tingginya beza dengan kita. Hamba tu adalah yang paling low class. Bagi Allah, bila kita menjadi hamba kepada Allah, kita berada di highest class. So macam mana kita nak bawa diri kita kepada Al-Quran ni adalah aku baca Al-Quran, aku mengambil ibrah kepada Al-Quran ni sebagai mentaliti kita adalah mentaliti hamba, bukan mentaliti consumer. So bila kita pergi sebagai mentaliti hamba, bila kita tengok salah satu yang saya pilih untuk kita bawa live hari ni adalah kita ambil beberapa dialog antara parents. Maksudnya ada dialog yang kita akan bincang parents dengan anak-anak, bercakap dengan anak. Ada yang dialog kita akan bincang, kita akan kupas sedikit anak bercakap dengan parents. Kalau kita kata kenapa Allah turunkan Al-Quran? Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Sebab Allah nak kita kuatkan kita punya iman tu satu lagi Allah nak kuatkan bahawasanya intipati Al-Quran itu adalah kita ini hamba dan kita akan pergi kepada Allah satu hari nanti. So kita akan tengok macam mana Allah letak dialog ni dalam Al-Quran supaya kita lebih dekat kepada Allah dan kita merasakan bahawasanya diri kita ni adalah hamba. Saya rasa gitulah. Kalau kita nampak Al-Quran ni bukan sekadar mengajar apa yang kita cakap, tetapi juga bagaimana cara kita bercakap dengan anak. Okey, soalan seterusnya, kenapa agaknya Al-Quran ni letakkan banyak sangat dalam dialog
antara ibu bapa dan anak. Apa mesej yang tersirat yang Allah nak sampaikan kepada kita? Okey, saya bawa satu lah, satu yang kita selalu dengar, kita selalu baca adalah dialog antara Luqmanul Hakim dengan anak dia. So dalam surah Luqman ayat 13 hingga 19 ada beberapa dialog antara Luqman Al-Hakim dengan anak dia. Di dalam Al-Quran ni kebanyakannya Allah tak letak nama siapa, tapi untuk dalam surah Al-Luqman ni Allah letak nama. Allah nama Luqman Al-Hakim tu Allah bahas dalam Al-Quran sampai bila-bila. Maksudnya dialog ni sangat special lah, sangat-sangat special sebab sehingga kan Allah merakamkan nama Luqman ni di dalam Al-Quran. Luqman cakap dengan anak dia, Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya ni wahai anakku. Dia dalam bahasa Arab bila perkataan bunayya tu maksudnya ayat tu bukan dia cakap wahai anakku semata-mata lah. Kalau kita cakap bila kita tengok dalam tafsir, kita baca wahai anakku. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, ya bunayya tu adalah wahai anakku yang amat aku kasihi. Tu ya bunayya. Maksudnya Luqman bila dia cakap dengan anak dia tu, dia cakap anakku ni sebab aku sayang sangat. Aku sayang sangat. Apa yang Luqman buat adalah macam kalau saya pergi kursus bahagian communication kan. Bila kita nak berkomunikasi sesama manusia, yang paling pertama yang kita perlu buat adalah connection. Sebelum kita berkomunikasi, macam kita nak yakinkan seseorang tentang sesuatu apa yang kita nak cakap. So, benda pertama yang kita perlu buat adalah kita kena build connection dengan orang yang kita nak bercakap tu, supaya apa yang kita nak sampaikan ataupun apa yang kita nak suruh ataupun apa yang kita nak beritahu tu dia lebih masuk hati dia lebih dengar. So kita kena, kalau orang tu kita tak suka kan, kita tak suka ke, kita benci dia ke, ataupun kita serabut, dengar suara pun dah serabut, kita memang terus disconnect. Kita macam malah nak dengar. Apa aku nak dengar kau cakap apa, macam kan, macam tu. So the first thing yang kita kena buat, ini salah satu ni apa yang Quran ajar lah. Pertama yang kita kena buat sebelum kita nak bercakap, ni dalam konteks dengan anak jugalah. Yang first thing is kita nak cakap dengan anak ni. Umi nak cakap ni sebab Umi sayang sangat. Umi sayang sangat. Anak memang Umi sayang awak sangat-sangat. Itu yang Luqman dia start, wahai anakku yang sangat aku kasihi. Walaupun perkataan tu bunayya je. Tapi maksud bunayya tu adalah bukan anakku. Anakku yang amat aku kasihi. So Luqman dia bawa anak dia dekat pada dia. So perkara pertama yang Luqman cakap anak dia adalah janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jangan engkau. So maksudnya saya melihat kita sebagai parents memang kita nak anak kita berjaya. Dan di samping anak kita berjaya tu, yang paling utama dalam hidup dia adalah kita nak dia kenal Allah. Apa Luqman tu cakap dekat sini, jangan mempersekutukan Allah kan. Sebelum mempersekutukan Allah tu, maksudnya anak dia dah kenal Allah tu siapa. Tak adalah anak dia kata mempersekutukan Allah tu siapa. Maksudnya dia dah kenalkan anak dia siapa tu Allah. Baru dia, bila dia cakap dengan dia, janganlah engkau, maksud anak dia jangan mempersekutukan Allah. Maksudnya sebelum Luqman bercakap dengan anak dia jangan mempersekutukan Allah tu, anak dia dah kenal Allah tu siapa.
Maksudnya kita sebagai parents, kita kena duduk dengan anak dan kita kena kenalkan anak kita siapa itu Allah. Tanggungjawab kita, parents. Kita tak boleh kata, aku kan hantar pergi sekolah, Betul. cikgu lah aja. Kan ada kelas kafar, kelas kafar lah aja. Kan masuk pendidikan Islam, ustazah lah aja. Tapi Al-Quran ajar kita parents. Kita kena perkenalkan kepada anak-anak siapa itu Allah. Dan kita kena cakap dengan anak-anak, kau kena sembah satu saja. Satu saja yang kau kena sembah, iaitu Allah. So dalam hidup kita ni Ifah, kita akan sembah sesuatu. Betul. Kita sembah apa? Kita sembah duit. Nak cari duit, nak duit kaya, nak kaya. Buatlah apa pun. Aku nak kaya. Sekarang budak-budak zaman sekarang, aku nak cantik. Make up tebal. 2-3 jam sebelum keluar tu 2-3 jam make up. Oh, saya pergi bulan lepas saya pergi ada satu kursus dia untuk image. Konsultan tu dia kata dia pagi-pagi sebelum solat subuh make up dulu. Sebab make up lama. Tak mandi lagi, bangun make up dulu. Make up tak mandi lagi, make up dulu. Dah ambil air sembahyang siap-siap make up dulu. Mandi bila? Mandi lepas solat baru mandi. So masa mandi tu jangan kena. Macam kita sekarang saya tengok anak-anak sekolah rendah pun make up lawa. So kita bertuhankan apa? Bertuhankan pangkat. Aku nak apa saja asalkan aku naik pangkat. Tak kira dah tolak orang ke, tindas orang ke, tipu sana ke, tipu sini, aku nak naik pangkat. Kita bertuhankan apa? Kita akan bertuhankan sesuatu. Kita bertuhankan parents. Apa parents cakap semua betul. Takkan kita sebagai parents nak anak hormat kita, taat kita. Kita sebagai anak, kita nak taat ibu bapa kita. Tapi Allah kata, jangan mempersekutukan Allah. Kita taat, tapi kita tidak bertuhankan. Tak bertuhankan tu maksudnya apa? Ada benda yang kita ikut, ada benda bila sampai Allah kata benda tu salah, kita tak boleh ikut. Walaupun parents marah macam mana sekalipun. Sebab kita tak bertuhankan parents. Dan kita kena ingat anak pun tak bertuhankan kita. So setiap apa yang kita bagi tahu ke anak, kita beritahu ke anak, kita kata aku ni kan mak, kau kena apa saja aku cakap. Maksudnya aku kan yang tahu yang terbaik dia. Tapi kita kena ingat kita adalah manusia. Yang kedua, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ayat kedua, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dan tempoh menceraikan susu. Kenapa Allah nak sebut daripada mengandung, ibu lemah atas kelemahan, memberi susu 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali. Yang pertama ni saya nak ambil perhatian semua orang lah. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam setiap muka surat lah, mesti Allah akan sebut pasal akhirat. Pasal balasan ke hari akhirat, anything. Sebab Allah nak kepada kita, walaupun apa kita buat, walaupun di mana kita, walaupun kita letak diri kita sebagai siapa,
Setiap perjalanan, setiap langkah, setiap hela nafas kita, kita kena letak, aku nak balik kepada Allah satu hari nanti. Sebab tu Allah sentiasa, Allah bagi ayat akhirat. Itu satu. Yang keduanya adalah pasal ayat ni, Allah cakap pasal buat baik kepada ibu bapa. Allah cakap kami mewajibkan manusia. Mewajibkan tu arahan. Maksudnya Allah arahkan. Kalau kita sepakat dengan anak-anak kita, dan kita sebagai anak pun, kita pun anak. Kita anak orang. Kita tak tiba-tiba tak dia orang. Kita anak orang. So kita Allah cakap dekat kita, walaupun mak ayah ada buat salah, tapi wajib kepada kita Allah letak berbuat baik kepada ibu bapa. Sampai kan kata nak cakap, tak boleh. Tak boleh. Saya ni makin tua saya, minggu depan cukup 49 tahun, tahun depan 50 tahun, di hati tu makin sensitif. Makin sensitif. Dulu rasa masa dulu rasa anak buat macam ni tak adalah kecil hati sangat. Dah makin tua ni makin sensitif. So faham. So bila balik kepada ayat tu balik kan, Allah kata jangan cakap pun. Bila makin tua, hati ni dia makin sensitif. Sebab tu pun kecil hati. Allah lebih tahu kita berbanding diri kita sendiri. So Allah kata wajib buat baik kepada kedua ibu bapa, dan Allah elaborate. Allah cakap buat baik ibu bapa kan. Tapi tengok dalam ayat ni Allah elaborate siapa, pengorbanan siapa? Ibu. Ibu mengandung. Allah cerita dalam ayat yang sama ni. Ibu mengandung, Allah cerita. Allah nak cakap dekat anak-anak ni kita cakap anak nak mengandung tu susah. Lemah atas kelemahan. Maksudnya susah atas susah, tubuh ibu tu lemah. Allah nak cakap dekat anak-anak. Sebab kalau mak cakap dulu lah masa mak mengandung, Allah Akbar, memang macam kain buruh, orang muntah dengan tak laratnya, awak menendangnya, tak ni semua. Yang ni kita cakap dengan anak, Allah yang cakap. Allah yang cakap bahawasanya ibu mengandungkan tu adalah satu pengorbanan yang besar. Kita ni Ifah, kalau orang buat tak elok dekat kita, ada orang ni dalam perut ni dah lah muntah, nak makan tak boleh, semua tak sedap, tengok husband benci, bau husband benci kan. Sebab ada baby dalam perut ni. Sebelum ni okey je tengok husband, dah ada baby dalam perut, menyampah aku kan. Lepas tu nak makan tak boleh, muntah. Sebab apa? Sebab ada baby dalam perut. Lepas tu dah besar sikit, baby tendang, aduh nak juling mata, tendang, sakitnya perut. Tapi makin kau tendang, makin muntah, makin sayang. Allah buat perasaan ibu tu. Kalau orang lain buat jahat dekat aku, memang aku benci kau, tapi Allah buat kasih sayang pada ibu. So susah nak beranak tu. Sakit sangat. Tapi Allah bagi kasih sayang pada ibu. Sayang, keluar anak tu terus sayang dalam perut, dah sayang, dah keluar lagi sayang. Lepas tu nak menyusu, Allah tulis dalam surah Al-Quran tu kan, tak nampak pun. Tak nampak pun kau dalam perut tu makin besar, makin tak nampak pun. Dan Allah tulis, Allah merakamkan dalam Al-Quran, menyusu anak selama 2 tahun itu juga adalah pengorbanan ibu. Pengorbanan ibu kita, menyusu untuk kita adalah pengorbanan dia. Kalau kita dalam medical kan, bila ibu menyusu kan, dalam susu tu ada kalsium kan, habis ni kalsium, tubuh ibu ni dia ambil kalsium daripada tulang ibu, dia ambil daripada gigi ibu, dia ambil. Tak cukup kalsium dalam yang ibu ambil,
Dalam daripada tulang ibu tu ibu ambil. Maksudnya bila dia bagi susu dekat kita tu, dia ambil part of her untuk bagi susu dekat kita. Pengorbanan ibu tu besar sangat. So sebab apa Allah wajibkan untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa adalah sebab pengorbanan dia besar. Ni baru pengorbanan dari segi mengandung yang menyusu. Belum lagi kan membesarkan engkau sampai besar. Itu lagi lah kan. Maksudnya Allah sebut pengorbanan yang bahagian mengandung dengan menyusu tu pun Allah kata wajib berbuat baik. Baru mengandung dengan menyusu tu Allah wajib. Maksudnya dah mengandung, menyusu 2 tahun, membesarkan awak besar panjang, lagi-lagilah kita wajib berbuat baik kepada ibu bapa. Itulah saya ambil 2 ayat lah. Kalau nak cerita panjang lagi ni pada surah Luqman, cukuplah 2 ayat tu. Kalau tadi saya dengar ya bunayya tu nampak macam satu panggilan yang ringkas. Tetapi sebenarnya ia mengajar kita bahawa cara kita memanggil anak juga tu adalah satu bentuk pendidikan. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang kita nak sampaikan sehingga terlupa bahawa hati anak perlu dibuka terlebih dahulu sebelum telinganya bersedia mendengar. Jadi kalau kita tengok dalam kisah Luqman Al-Hakim, pesanan pertama beliau ialah jangan syirikkan Allah, tauhid. Bagaimana kita nak sembangkan topik berat seperti tauhid dan iman ini dengan anak umur 7 hingga 12 tahun tanpa buat mereka bosan? Kalau kita nak bercakap tentang anak-anak, tentang tauhid, kita lebih senang kita tunjuk dekat anak-anak tentang apa yang dia nampak. Apa yang dia nampak, contoh dia kata cawan ni lah. Dia nampak contoh? Cawan ni mesti ada orang yang buat kan? Mesti ada orang yang reka kan? Dia tak jadi sendiri kan? Cawan ni tiba-tiba cawan kan? Betul? So, ada orang yang buat, ada orang yang mereka sampai jadi cawan ni. So setiap benda yang kita tengok, yang meja, komputer, laptop apa semua ni, dia orang buat. So kita cakap dengan anak, dulu kita tengok gambar dengan Umi dengan ayah awak kahwin. Umi dengan ayah awak kahwin dulu, awak tak ada laki. Tak ada. Masa Tok Omar dengan Tok Ayah kahwin, Umi tak ada laki. Tak ada. Tiba-tiba ada. Ada yang buat kita. Kita tak tiba-tiba awak rasa awak besar, awak dah boleh lawan cakap, awak dah pandai. Awak rasa dulu awak ada ke? Tak ada. Ada orang yang buat. Ada kuasa yang buat kita. Kalau kita tanam, kadang-kadang kita buat science project dekat anak-anak kan. Kita buat science project dekat anak-anak, kita bagi anak biji rambutan ke, makan rambutan. Sekarang ni musim durian ke, tapi biji durian lambat sikit nak tumbuh. Biji kacang ke. So daripada tak ada, and then kacang tu tumbuh. Dia tak tumbuh sendiri. Walaupun kita kata it's nature, semua sekarang kan orang-orang yang agnos orang tak ada agama, nature, semua nature. Masa kita senang lenang, tak ada sakit apa, suka hati, makan kenyang ni, kita cakap semua nature. Kalau dekat bila kita duduk atas kapal terbang kan, tiba-tiba kapal terbang tu bergoyang, rasa macam nak terhempas. Pada masa tu kalau kita tengok memang yalah, kita pula kalau rasa kat atas tu, bila rasa diambang, aku mati dah ni. Masa tu kita akan rasa, oh God. Please help me God. Apa tu maksudnya? Itu maksudnya dalam jiwa kita tahu ada Tuhan. Spontan kita tahu ada Tuhan. Sebab apa kita tahu ada Tuhan?
Sebab masa dekat Lauh Mahfuz, masa Allah buat kita semua, Allah tanya, kan? Allah tanya. Dan kita memang bersaksi. Kita memang bersaksi Allah Tuhan kita. So dalam hati kita, kita tahu ada Tuhan dan kita tahu Allah tu Tuhan kita. Kita tahu. Memang kita tahu. Kalau nak ajar anak tauhid dalam masa ni, yang tu secara ringkas lah saya boleh bagi. Macam tadi Ifah cakap pasal Luqman cakap dengan anak dia, ya bunaya, kan. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, pada masa Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu, masa nak sembelih tu, kan, sebelum tu kan, Nabi Ibrahim tu hati dia macam mana? Hati dia ni, dia Nabi, dia Rasul, dia tahu bila Allah turunkan arahan memang kena buat. Dia tahu, kan? Sebab dia Nabi, dia Rasul, dia tahu kalau arahan daripada Allah memang kena buat. So bila Nabi Ibrahim ni dia nak sembelih anak dia, dipanggil. Kalau ikutnya Nabi Ibrahim dia tak perlu panggil pun anak, dia tak perlu dia nak bincang. Dia tak perlu bincang. Sebab arahan Allah dia tak perlu bincang. Tak perlu. Tak perlu. So bila Nabi Ibrahim panggil anak dia, dipanggil, wahai anak kesayanganku Ismail, sayang sangat. Nabi Ibrahim ni kita tahu kan cerita, kan? Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail dengan Siti Hajar, kan? Tinggal di padang pasir yang tak ada apa-apa. Kalau ikut logik akal kita, mati. Confirm mati. Betul. Nabi Ibrahim tinggal. Panas, tak ada makanan, tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada benda hidup. Confirm mati. Tapi arahan. Kalau kita Allah mati, matilah. Ya. Mati, confirm. Allah arah Nabi Ibrahim tinggal. Pusing. Tinggal. So bila Nabi Ibrahim balik, pergi Mekah ke Palestin tu jauh. Bila Nabi Ibrahim balik ke Mekah kan, tengok anak dia besar. Dengan semua, dia tengok dengan Zam-Zam semua, dia tinggal dengan aku, dah nangis-nangis, dia ingat anak dah mati. Bukan ingat ada anak mati, maksudnya dengan hati yang berat tu. Dan dia yakin Allah akan pelihara, dia yakin. Baik, maksudnya masa dia jumpa Nabi Ismail tu, Nabi Ismail dah besar, sayang. Aku dah tinggal dulu, aku ingat mati. Sekarang Allah keluarkan arahan, sembelih. Anak kita sayang sangat ni. Aku tinggal dah dulu ni. Allah bagi arahan sembelih. Nabi Ibrahim panggil Nabi Ismail, wahai anak yang amat aku sayangi. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Walaupun dia terima arahan direct, dia tahu mimpi tu adalah arahan. Nabi Ibrahim tahu mimpi adalah arahan. Ayat dia pada Nabi Ismail adalah, apa pendapatmu? Dia sebenarnya Nabi Ibrahim ni, dia tahu dia memang kena sembelih Nabi Ismail. Tapi dia minta pendapat Nabi Ismail untuk hati dia. Untuk hati dia. Supaya hati dia rasa kuat. Macam kita lah, kita nak buat keputusan. Kita tahu dah nak beli baju yang tu. Tahu dah, berkenan sangat-sangat dah baju yang tu. Tanya kawan. Aku rasa yang tu nampak cantik lah. Tahu dah nak beli, tapi belum tahu lah. Aku rasa kau pakai nampak kurus ni. Tanya pendapat tu. Tak tanya juga. Kawan cakap nampak kurus, terus confirm beli. Macam tu. Kita nak beli dah, tapi kita tanya tu, kita rasa macam lagi memang betul lah ni aku ni. Macam tu, supaya hati kita rasa lebih kuat. Hati kita. So Nabi Ibrahim anak dia, walaupun dengan anak Allah nak cakap,
kita tak salah minta pendapat anak. Kita tak boleh rasa, aku kan mak, aku kan makan garam lagi banyak, aku yang dulu ajar dia bercakap. Allah ajar kita, Al-Quran ajar kita. Tak salah. Dan Allah untuk kita minta pendapat anak. So aku jawab Nabi Ismail. Nabi Ismail jawab, wahai bapaku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah Allah ayah akan mendapat tiku daripada orang-orang yang sabar. So bila Nabi Ismail jawab macam ni, so satunya Allah nampak. Allah nampak bahawasanya Nabi Ismail ini adalah orang yang sabar. Dan Nabi Ismail dia pun menguatkan hati ayah dia. Dia menyebabkan hati ayah dia jadi tenang. So kita sebagai anak pun, kita kata-kata kita kakak dengan parents kita adalah satu daripada untuk tenangkan parents kita, tenangkan hati parents kita. Menarik perkongsian doktor. Kadang-kadang kita merasakan pendidikan akidah ni mesti berlaku dalam suasana yang formal. Duduk menghadap buku ataupun memberi ceramah yang panjang. Tetapi sebenarnya Al-Quran ni mengajar kita bahawa mengenal Allah ni boleh bermula daripada perkara-perkara yang anak lihat setiap hari. Apabila parents mengaitkan tentang alam, kehidupan dan juga setiap nikmat dengan kebesaran, anak ni bukan sekadar menghafal bahawa Allah itu Maha Pencipta, tetapi mereka ni benar-benar merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian mereka. Kita tengok di situlah orang kata lahirnya rasa cinta, syukur dan juga keyakinan kepada Allah. Okey, anak-anak sekolah rendah ni fasa mereka ni sangat kreatif dan banyak bertanya. Kadang-kadang soalan mereka buat kita pusing kepala. Bagaimana kisah Nabi mengajar kita cara meraihkan pendapat mereka? Saya nak bawa kepada dialog Nabi Yusuf dengan ayah dia. So dalam dia pattern yang sama bahawasanya bila ayah bercakap dengan anak, ayah memang dalam Al-Quran memang ya bunayya, yang dia sama dalam Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yaqub pun yang sama. So dalam surah Yusuf ni kita tengok Nabi Yusuf ni dia pergi kepada, dia mimpi, dia bangun tidur, dia mimpi dan mimpi tu buat dia terkejut. Selalunya anak perempuan ke, anak lelaki ke, maksudnya anak tu kecil lagi kan. Anak tu kecil lagi, maksudnya bukan remaja, bukan dah besar lah, anak tu kecil lagi. Selalunya bila ada benda yang dia terkejut, dia rasa macam tak selamat, dia rasakan dia perlu comfort, selalunya anak akan pergi kepada mak. Dia akan pergi kepada mak sebab mak adalah tempat dia dapat comfort, dia rasa selesa dan dia rasa selamat. Kita lihat dalam surah Yusuf ni, Nabi Yusuf bangun daripada tidur, dia mimpi dalam keadaan dia terkejut. Macam mana dalam Al-Quran kita nak kata Nabi Yusuf ni terkejut? Dalam ayat tu, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ. Ayat Nabi Yusuf adalah Ya abati inni ra'aitu. Nabi Yusuf kata, saya, ini tu saya, ra'aitu tu saya lagi sekali. Maksudnya Nabi Yusuf ni bila kita takut kan, bila anak kecil takut kan, Umi, abang kan. Maksudnya dalam keadaan dia macam dia takut. Dalam ayat keempat surah Yusuf ni, Yusuf pergi ke ayah dia dalam keadaan dia takut, dia tak pasti apa yang dia tengok. Ayah saya, ini ra'aitu, saya lihat, tu macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Yaqub ni
Walaupun dia seorang ayah kan, dia lah Nabi, dia ayah. Tapi Nabi Yusuf rasa selamat, rasa selesa. Rasa ayah dia mampu membuatkan dia rasa tenang. Dia pergi kepada ayah dia. Saat tadi kita cerita ibu kan. Sekarang ni dalam surah Yusuf, Allah nak ayah jadi ayah macam Nabi Yaqub. Bukan kita lah, saya ibu. Ayah, Allah nak ayah jadi ayah macam Nabi Yaqub yang bila anak rasa takut, anak pergi dekat ayah dulu. Kita ayah yang macam mana? Yang bila anak lari, takut, anak pergi dekat ayah dulu. Ayah. Kata ayah, tak tengok ke ayah tengah buat apa? Tak tengok ke ayah sibuk ni? Tak tengok ke? Kalau kita selalu macam tolak anak kan? Tak payahlah, pergi cakap dengan mak lah. Jadi suara lelaki lah. Pergi jauh, tak payah. So, bila kita selalu tolak anak, cakap dengan mak lah, tak payah cakap dengan ayah lah, benda kecil-kecil ni cakap dengan mak lah. Kalau kita selalu tolak anak, maksudnya kita tak really approachable tu anak-anak tak pergi lah kat kita. Pergi sekali ayah tunjuk, tengok ni abang lukis apa ni, cantik ni, tengok ni. Kan? So, Allah nak kita, parents, lebih sebab kepada ibu, dia automatik. Anak-anak pergi kepada ibu untuk rasa selamat, rasa tenang, automatik. Sebab, saya cakap dengan anak, korang ni semua membesar bawah ketiak Umi. Semua berebut nak bawah ketiak Umi. Sebab apa? Sebab dari kecil kita menyusu kan. Bila kita menyusu memang anak bawah ketiak kita. So bila daripada kecil anak dah biasa bau badan kita, anak dah biasa bau ketiak kita. So untuk anak, bila anak berada dekat dengan kita, dia tidur dekat lengan kita, sebab itu biasa untuk dia rasa comfort, dia rasa selamat. So anak, kalau dia rasa something yang dia rasa tak selamat, dia rasa susah hati, it is normal untuk anak lari kepada ibu. Dalam Al-Quran, Allah tunjuk anak ini bernama Yusuf dalam keadaan dia saya dalam keadaan dia panik, dia mimpi ni, dia lari dekat ayah dia. Allah nak ayah jadi ayah macam Nabi Yaqub. Di mana anak-anak rasa selesa dengan kita. Anak-anak nak meluahkan perasaan dia kepada kita. Anak-anak nak bercerita kepada kita. Bukan ayah kan, aku ni ayah, kau datang, kau nak minta duit pun cakap dengan mak kau. Lepas tu sebab Nabi Yusuf, bila dia kata dia melihat 11 bintang matahari dan bulan ni, walaupun dia nampak tu adalah bintang matahari dengan bulan, sebab apa Nabi Yusuf takut? Sebab dia tahu itu adalah gambaran manusia. Bukan bulan sebulan-bulannya matahari semata matahari. Sebab dia kata melihat mereka tunduk dan memberi hormat kepadaku. So Nabi Yusuf dalam keadaan dia takut. Saya nak bawa semua kepada ayat Nabi Yaqub. Bila Nabi Yaqub dengar Nabi Yusuf cerita, Nabi Yaqub kata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. So Nabi Yaqub ni dia kenal anak-anak dia. So bila dia bagi nasihat kepada Nabi Yusuf macam ni, maksudnya dia kenal anak-anak dia. Dia tahu, dia nampak macam mana adik-beradik Nabi Yusuf treat Yusuf. Dia dah tahu. Tapi yang menariknya Ifa adalah ayat terakhir tu. Ayat terakhir tu, walaupun Nabi Yaqub kata, aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu, tapi
Nabi Yakub bukan cakap, memanglah abang kau tu semua jahat. Tak. Nabi Yakub tak cakap macam tu. Nabi Yakub cakap, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Siapa yang jahat, Ifah? Syaitan yang jahat. Jadi Nabi Yakub ni, dia nak cakap dengan Nabi Yusuf, macam mana pun korang bersaudara. Nabi Yakub tak nak pecah belah adik-beradik, anak-anak dia. Nabi Yakub cakap dengan Nabi Yusuf, siapa yang jahat? Syaitan. Syaitan yang jahat. So kita kadang-kadang cakap dengan anak-anak kita kan, siapa kata, orang tu jahat, orang ni jahat, orang ni jahat. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak tahu siapa yang jahat ni kepada budak kecil ni. Nabi Yakub cakap anak dia yang kecil ni, siapa yang jahat? Yang jahat tu adalah syaitan. Macam tu. Kita nak pergi satu ayat lagi ke? Ataupun kita nak buat conclusion? Boleh kita buat satu lagi. Okay, satu lagi. So saya nak pilih ayat yang mana ni? Saya nak ringkaskan dua lah. Satu adalah Nabi Nuh dengan dengan anak dia. Masa Nabi Nuh ajak semua orang kan naik kapal dia kan, ajak naik kapal dia, anak dia tak nak. Ada pernah satu parent saya dengar, dia kata anak dia jahat. Biarlah anak dia masuk neraka, anak dia jahat. Biarlah, dia kata. Kan Nabi Nuh pun dia kata biar je anak dia. Biar je anak dia. Lepas tu ustaz cakap macam mana? Ustaz tu kata, satu, Nabi Nuh dia berdakwah 900 tahun. Puan dah berdakwah kepada anak 900 tahun ke? Satu. Yang kedua adalah Nabi Nuh tidak putus asa dengan anak dia. Sampailah sampai dalam ayat tu dia kata Nabi Nuh terpisah dengan anak dia tu sebab ombak datang. Ada ombak datang yang memisahkan dia dengan anak dia. Jadi sebelum ombak tu bawa kapal tu jauh daripada anak dia, Nabi Nuh tidak putus asa dengan anak dia. So kita sebagai parents, walau macam mana pun anak kita dah usaha didik dia, kita dah usaha hantar anak kita sekolah yang bagus-bagus supaya anak kita dapat didikan yang bagus, kita dah didik anak-anak kita dengan bagus. Walau macam mana pun, kita tidak boleh putus asa dengan anak kita. Betul. Yang tu kita. ada. Ya, tetap kita tak boleh. Kita kata aku ni malu dengan anak perangai macam ni kita nak jaga air muka kita. Tak boleh. Kita tak boleh putus asa. Dan kata olah Nabi Nuh pun anak dia jahat, anak dia kafir. Sebab tu kita tak boleh, sekarang kita panggil lah, kita tak boleh judge. Sekarang semua judge, kita tak boleh judge. Nampak macam ustaz sangat anak. Tak boleh, kita tak boleh judge, kita tak boleh. Betul. Yang boleh judge manusia hanya Allah. Allah je boleh judge manusia. Kita manusia, kita tak tahu apa-apa. Kita tak boleh judge. Itu satu, Nabi Nuh dengan anak dia. Saya nak bawa yang last sekali adalah dialog Nabi Yakub dengan anak-anak dia sebelum Nabi Yakub wafat. Berkenaan dengan kita sembah siapa. Okey, dalam dialog Nabi Yakub dengan anak dia sebelum wafat dalam surah Al-Baqarah, Nabi Yakub tanya anak-anak dia masa Nabi Yakub hampir wafat, dia tanya anak dia, apakah yang kamu akan sembah sebelum aku mati? Nabi Yakub tak tanya siapakah. Nabi Yakub tanya apakah. Maksudnya apakah termasuklah siapa dan apa. Maksudnya kita boleh sembah apa sahaja. Saya especially saya ni. Aku ni dalam hari-hari hidup aku ni, adakah dalam setiap langkah, setiap nafas, setiap perkataan ni adalah setiap yang aku lakukan adalah aku dalam keadaan aku sembah Allah. Maksudnya niat tak menghalalkan cara. Aku nak tu
tapi tak apalah Allah tak boleh. Sebab apa? Kita adalah hamba dan kita sembah Allah. Kita sembah Allah. Satu kita lah kita. Betul. Kita doa sentiasa, ya Allah bagilah anak-anakku tetap dalam iman, tetap dalam Islam. Dalam masa kita hidup dan selepas kita mati. Kita nak sebab macam sekarang anak-anak saya dah besar, saya dah tak ada anak sekolah. Anak sekolah saya dah tak ada dah hantar anak sekolah lagi. Tak payah dah pagi-pagi hantar anak sekolah, tak ada dah habis. Anak saya semua dah habis sekolah. Semua dah dekat uni, dah seorang habis uni dah habis. So anak dah jauh daripada saya. Dah jauh, saya tak tahu dia orang buat apa. Dia orang kawan dengan apa hari-hari, dia orang kawan dengan siapa, dia orang buat apa. Saya tak tahu. Doa saya, apa yang saya boleh buat adalah saya doa. Dan dalam hati saya, ya Allah, aku daripada anak kecil, bukan daripada anak kecil, sebelum anak lahir, dululah nak pilih pasangan hidup ni, masa nak pilih pasangan hidup tu, aku dah niat dah. Aku nak supaya anak-anak yang lahir nanti adalah anak-anak yang tetap iman dan Islamnya kepadamu. Sekarang anak-anak yang aku doa, yang sebelum aku kahwin tu, sekarang dah keluar daripada rumah. Dah berada di luar. Ya Allah, peliharalah anak-anak aku. Itu je saya boleh buat. So kita nak masa anak-anak kita kecil, yang kita nak bagi. Sebab kita usaha, Allah tanya kita, apa usaha kita? Ya Allah, aku dah usaha. Bila anak kat luar, kita hanya boleh doa. Itulah. So antara panduan, of course lah, panduan yang paling baik, apa yang baik sekali, apa yang Allah ajarlah. Sebab apa? Allah yang buat kita. Allah yang tahu, kita tak tahu. So panduan ni yang the best yang kita ambil sebagai panduan hidup kita, of course, daripada Al-Quran dan hadis. Itu sahaja dari saya, Ifah. Terima kasih. Kalau kita tengok, kita ni hanya mampu nak usaha sahaja. Yang lain tu kita berserah kepada Allah. Hubungan yang kuat dengan anak ni kita sering dibina melalui perkara-perkara kecil. Contohnya macam kita konsisten dari segi sebuah pelukan, satu usapan, dan juga satu ucapan maaf dan juga ungkapan daripada ibu ayah. Alhamdulillah, tanpa kita sedar sudah hampir 1 jam lah, 1 jam lebih kita berbincang pada hari ini, berkongsi ilmu dengan doktor dan mengambil ibrah daripada dialog-dialog yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Saya percaya apa yang kita bincangkan pada hari ini bukan sekadar kisah para nabi yang diceritakan untuk kita, tetapi ia adalah panduan untuk anak-anak membina kepercayaan. Jadi daripada Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, yang kita belajar menjadi pendengar yang baik sehingga anak menjadikan ibu bapanya tempat pertama untuk berkongsi cerita. Semoga setiap dialog yang kita bincangkan pada hari ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk menghidupkan semula budaya berbual, mendengar dan juga mendidik anak-anak berlandaskan panduan Al-Quran. Jadi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga jutaan terima kasih kepada Dr. Fariza atas perkongsian yang sangat bermanfaat, penuh hikmah dan juga begitu dekat dengan realiti kehidupan ibu bapa pada hari ini. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan berkongsi pengalaman serta pandangan yang sangat berharga. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita kongsikan pada hari ini menjadi amal jariah yang berpanjangan. Semoga kita berjumpa lagi untuk next sesi dan Assalamualaikum.